Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati al-fadil pengerusi majlis, dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam ini dan kita dapat hadir ke rumah Allah ini. Dan tuan-tuan berdoalah kepada Allah supaya Allah senantiasa menjemput kita untuk hadir ke rumah dia. Sebab boleh hadir ke masjid ni bukan atas kuat, bukan atas sihat, bukan atas punya kenderaan yang hebat, bukan sebab rumah dekat. Kalau nak kira ada orang sihat lebih pada kita lagi tak boleh hadir ke masjid. Sungguh tuan, kita ni sakitnya macam ni, all in one dah macam shampoo lah. Duduk ni ustaz bukan boleh duduk sila lama-lama ustaz, kebah. Ni sementara nak habis kuliah ni mau 237 kali ni melunjur sana melunjur tinggi tak menungging lagi ustaz ni. Allah, ada orang lebih sihat daripada kita tak boleh hadir. Kalau nak kira kenderaan yang hebat, ada orang kereta lagi hebat tak boleh hadir. Kalau nak kira dekat, ada orang rumah lagi dekat pada rumah kita tak boleh hadir. Sebab dia atas hidayah dan taufik daripada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalil dia apa? Kita dulu pun bukan macam ni. Kita dulu pun subhanallah, tuan-tuan, Allah saja yang tahu macam mana keadaan kita dulu ni. Tiba-tiba Allah bagi sikit hidayah boleh hadir ke masjid. Dan ingat, Allah boleh bagi, Allah boleh tarik balik. Nama salli ala sayyidina, sebab tu doa bagi elok-elok supaya Allah sentiasa bagi kita, tuan-tuan ingat salli ala sayyidina Muhammad. Taufik dengan hidayah ni kena jaga. Hidayah Allah bagi, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Hidayah ni daripada tak nak kepada nak, daripada tak tahu kepada tahu. Hidayah dah nak tu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dia mai pula taufik. Taufik ni apa? Kata Ibnu Athaillah ada 3. Yang pertama, taufik ni Allah permudah untuk buat ibadat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, contoh bila Allah sayang dekat kita ni tuan-tuan, Allah permudah aja nak buat ibadat. Teringinlah ustaz nak bangun tahajud. Teringin nak bangun tahajud, nanti Allah kejut tahajud. Pukul 4.30 terjaga. Tuan sekalian, itu taufik. Kita jaga bangun sembahyang tak? Bangun. Pergi mana? Toilet, kencing, patah balik, tidur. Itu maksud Allah bagi taufik tapi tak nak sambut. Faham kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perasan tak selalu kadang-kadang kita ni suka sembahyang jemaah. Allah tahu kita suka sembahyang jemaah. Habis bila naik kereta elok sampai nak dalam perjalanan kita sampai betul tepat dengan masjid, sekejap azan bunyi. Elok sampai je masjid, azan bunyi. Allahu akbar, Allahu akbar. Biasa jadi tak tuan-tuan? Tuan-tuan pasal apa ni hangguk pundak kulim pundak ni, pasal apa ni macam marah kat saya je. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad ni.
Waktu tu kalau kita turn masuk masjid je, dapat pahala berjemaah di masjid, dapat pahala iktikaf di masjid, dapat pahala awal di masjid, dapat pahala musalli ala sayyidina Muhammad, dapat pahala tuan-tuan takbiratul ula bersama dengan imam, dapat pahala berjemaah, dapat pahala duduk di saf paling hadapan. Betul tuan-tuan? Tapi kona dah. Kona masuk masjid dah. Ni ada satu bisikan main dekat telinga. Tadi cakap apa? Dia cakap, depan tu ada masjid tu lagi. Biasa dengar tak bisikan tu? Dia kata, ni baru azan. Nu kat depan sana ada masjid satu lagi tu. Dia kata, sampai kat sana, sempatlah iqamat kat sana tu. Biasa dengar tak? Tuan-tuan tahu tak bisikan siapa tu? Syekh Tan nama dia. Selalu kalah dengan bisikan tu. Lah jawab ke depan sikit. Tuan-tuan, Allah bagi taufik tapi tak nak sambut. Yang kedua tuan-tuan, taufik kata Ibnu Athaillah ni apa? Dia Allah halang dia daripada dia buat maksiat. Bila Allah dah mula kasih dekat dia, Allah sayang dekat dia tuan-tuan, Allah tak izin dia buat maksiat. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak mula nak buat apa-apa benda maksiat yang boleh jadi dosa, waktu tu tuan-tuan musalli alaihi wasallam ada saja halangan dia. Tak boleh nak pergilah, satgi kereta tak ada lah, satgi minyak habis lah, satgi tayar pancit lah. Ada saja halangan dia, ada orang datang rumah lah, ada saja halangan yang tak bagi kita nak buat tu. Tapi dia nak juga. Faham? Dia nak tengok benda tak elok dalam handphone contoh. Ada kawan dia hantar apa semua. Teringin nak tengok ni apa ni, kelabu-kelabu ni. Waktu nak tekan tu tiba-tiba phone hang lah. Tiba-tiba internet tak ada lah. Dia boleh start motor pergi kedai mamak tu nak juga. Nak juga dapat lah kat dia. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu bila kita nak buat satu benda maksiat, tiba-tiba ada saja blockage dia, ada, itu tanda kasih Allah dekat dia. Maka jangan proceed dah, cukup. Faham tuan-tuan? Dan yang ketiga taufik ni ialah salli ala sayyidina Muhammad. Makin dia dekat dengan Allah, makin dia dekat dengan Allah, dia berasa dia makin buruk dan dia rasa dia makin banyak dosa dan dia berasa dia sangat dhaif. Kalau sebaliknya, makin mengaji makin rasa hebat, makin mengaji makin rasa hebat, makin mengaji rasa semua orang tak betul. Ni waktu ni orang ni tidak menerima taufik daripada Allah. Sebab ilmu sifat dia menyebabkan seorang itu makin merasa dia lemah, makin merasa dia bodoh, makin merasa dia tak pandai. Itu ilmu dia. Sebab tu bila kita makin mengaji kita rasa macam subhanallah, ya Allah banyaknya aku tak tahu. Ya Allah buruknya aku ni, ya Allah teruknya aku ni. Makin berasa macam itu maksud dia mendapat manfaat daripada ilmu. Dan bukan setakat tu, dia berasa semua orang lebih hebat daripada tu taufik. Dia berasa semua orang hebat pada dia. Dia tengok orang kiri dia, subhanallah, ya Allah dia ni orang mesti rajin baca Quran, ni aku ni ya Allah malas sungguhlah baca Quran. Tengok orang ni pula ni, dia ni mesti bangun tahajud tiap-tiap hari ni, Allah aku ni Allah nak bangun tahajud pun susah. Berasa buruk macam tu, berasa buruk itu tanda taufik. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jilani dia tulis, kalau kamu tengok kanak-kanak, kamu tengok kanak-kanak kecil, kamu tengok dia, kamu kata, ya Allah, untungnya budak kecil ni dosa tak ada, aku dosa sangat banyak. Tengok pula orang tua-tua, ya Allah, untunglah orang tua-tua ni umur panjang, mesti amal banyak, aku ni amal sikit pun tak ada. Tengok pula orang alim, ya Allah, untunglah orang alim ni mesti ilmu banyak, mesti amal banyak, aku ni ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Tengok pula orang maksiat, orang maksiat ni, dia ni duk buat maksiat dalam keadaan dia jahil ni, aku dalam keadaan aku duk mengaji pun duk buat maksiat. Tengok pula orang kafir, macam mana nak husnudzan dengan orang kafir? Tengok pula orang kafir, subhanallah, hujung-hujung hayat dia tak tahu macam mana, silap-silap masuk Islam, bulat-bulat masuk syurga, aku tak tahu hujung aku macam mana. Sentiasa tengok diri dia buruk, maka orang ni sentiasa dapat taufik daripada Allah, duduk dalam jagaan Allah. Tuan-tuan, taufik hidayah kena jaga. Kalau ada mai saja tuan-tuan sekalian, waktu-waktu yang Allah nak kejut kita, Allah nak bagi dekat kita kelebihan-kelebihan dalam pahala, buat, jangan tangguh. Sampai azan Allahu Akbar, syaitan kata jangan, berhenti, pilah dulu. Dah, ikut nu Allah bagi dekat kita, kena masuk. Jaga pukul 3, 4 pagi Allah kejut dekat kita, tuan-tuan, subhanallah. Ingat, Allah tahu kita ni masalah banyak, Allah tahu kita ni banyak nak minta pada Allah, Allah tahu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, makin berumur makin susah tidur, makin senang jaga. Betul tak tuan-tuan ni? Betul tak? Susah nak lena, terkebir-kebir. Atas katil pindah pergi atas sofa tak lena juga, atas sofa pindah pergi bawah katil tak lena juga, celah katil pun tak lena juga.
Susah nak lena. Pasal apa? Tanda kasih. Kasih macam mana Ustaz? Dulu kan waktu muda-muda selalu duk sebut, tak sempatlah Ustaz nak baca Quran anak kecil. Tak sempatlah nak amal Ustaz, anak kecil tak sempatlah Ustaz tak sempatlah Ustaz ni kerja, tak sempatlah. Kan banyak dulu perkataan banyak tak sempat. Lepas tu bila dah makin berumur ni, dah lapang, anak-anak dah tak ada. Inilah waktu dia. Saja bagi susah tidur sikit. Kan dulu tak sempat nak baca surah Al-Mulk. Nabi dah pesan suruh baca Al-Mulk. Kan nak masuk kubur nanti ni tak berapa lama lagi dah Kan nak selamat kat kubur tu, dulu tak sempat kan? Hal ni bacalah. Tu taufik. Faham tuan-tuan? Lepas tu sekejap lagi pukul 4.30 terjaga. Pasal apa terjaga ni? Kan waktu ni waktu sangat mustajab doa. Yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia buat apa? Waktu tu Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat man yad'uni fastajib lahu, wahai malaikat ada tak di kalangan hamba-Ku yang bangun waktu ni dia ada nak minta doa apa-apa daripada aku nak mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, ada tak di kalangan hamba-Ku ni yang nak minta ampun atas dosa, yang nak minta apa-apa hajat yang dia ada dalam, yang dia nak minta apa-apa daripada aku, fa'utiyahu, aku nak bagi dekat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, ada tak di kalangan hamba-Ku yang dia nak minta ampun atas dosa-dosa dia, faghfir lahu, aku nak ampun dosa dia. Waktu sangat mustajab doa, waktu Allah nak tunaikan segala hajat, waktu Allah nak ampunkan segala dosa. Allah tahu kita punya banyak benda nak minta pada Allah, maka Allah kejut kita pada waktu the perfect timing untuk kita jaga. Kata Nabi SAW, ada satu detik, ada satu point pada malam, dan Allah akan kejut kita pada malam, pada waktu tu untuk kita minta pada Allah. Sebab tu ulama kata kalau tak boleh bangun pun waktu tu buka mata, angkat tangan, doa dekat Allah waktu tu. Sebab tu perfect timing untuk kita. Faham tuan-tuan? Selagi duk dapat benda-benda macam ni, nama dia taufik. Tapi kalau dah tak dapat dah, takut Allah mula berpaling dekat kita. Sebab tu riwayat sebut, tanda kasih seorang tu Allah pada dia, dia dijemput untuk mai ke rumah Allah walaupun rumah dia jauh. Dan tanda Allah mula berpaling pada seorang tu ialah apabila dia sudah mula tidak dijemput ke rumah Allah walaupun rumah dia dekat. Anda faham tak? Jaga taufik. Salih ala sayyidina. Tuan-tuan, malam ni pertama kali mai tang ni. Mai berapa kali dah. Pertama kali duduk tang ni. Hari tu subhanallah sepatutnya ada program dalam bulan Ramadan. Tapi disebabkan ada miscommunication sikit, bukan miscommunication, ada kesilapan teknikal sikit, maka alhamdulillah tukar mai hari ni. Alhamdulillah berjumpa dengan tuan-tuan hari ni insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni nak petik sikit daripada beberapa amalan yang kita boleh buat. Amalan yang simple-simple sahaja yang tuan-tuan boleh buat, yang ganjaran dia sangat besar Allah nak bagi kat kita. Umat Nabi Muhammad SAW, umur dia tak berapa nak panjang. Nak sebut umur pendek tu berasa macam tak apa nak gamak. Jadi umur tak berapa nak panjang nak banding dengan umat-umat terdahulu. 1000 tahun, 500 tahun, 800 tahun. Kita kata Nabi SAW, baina sitin wa sab'in. Tapi umat Nabi Muhammad ramai dalam syurga. Lebih daripada setengah ahli syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Pasal umat Nabi Muhammad Allah bagi dekat dia satu kelebihan. Amalan-amalannya digandakan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila nak buat amal mesti tepat, mesti tahu cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Amalan nak bagi jadi pahala, nak jadi pahala yang banyak untuk melayakkan kita masuk syurga Allah selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah, tuan-tuan mesti ada pahala yang banyak. Pahala dia terhasil daripada amalan. Amalan bukan semua amalan Allah terima. Ada amalan Allah terima, ada amalan Allah tak terima walaupun sah. Ada masalah Muhammad. Dan dua syarat nak diterima amal ialah yang pertama, amal itu mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal mesti ikhlas. Tak ada sebab yang lain. Dan yang kedua syarat diterima amal ialah amalan itu mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Nak dapat amal yang tepat bagaimana ditunjuk Nabi SAW dan nak dapat amal yang ikhlas, dia mesti jumpa satu benda nama ilmu.
Ilmu. Dan nak dapat ilmu ni tuan-tuan, mesti mai duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni. Tu jalan dia. Sebab tu Nabi SAW kata bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis zikr ya Rasulullah. Apa habuan yang kami dapat kalau kami mai duduk majlis ilmu ni, majlis zikir, mengingati Allah ni, apa habuan kami dapat? Rasulullah kata apa? Al-jannah, al-jannah. Syurga, syurga Allah nak bagi dekat dia. Man salaka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan. Nak pergi mana tu? Nak ada kuliah malam ni, ada ceramah, ada apa? Ada ceramah malam ni. Nak pergi lah mengaji sikit-sikit. Siapa yang tempuh satu jalan nak pergi menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqal jannah, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Kalau cerita majlis ilmu, syurga. Cerita majlis ilmu, syurga. Pasal apa? Pasal di sinilah tempat dia dapat ilmu, nak beramal, akhirnya amal itu akan jadi pahala dan akhirnya akan bawa dia masuk syurga Allah SWT. Kadang-kadang disebabkan kejahilan kita, disebabkan kita buat benda tak ikut macam mana yang Nabi SAW tunjuk, disebabkan kita buat amal jenis ikut-ikut saja, maka kadang-kadang kita buat amal tak ikut step macam mana yang Nabi SAW tunjuk. Contoh, tuan-tuan, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, tuan-tuan dengar elok ni. Lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata dekat kita, man qara'a atau man qala, siapa yang membaca atau siapa menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Wa fi riwayatin ukhra, satu lagi riwayat Nabi SAW sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pilihlah mana-mana satu nak biasa yang nak buat. Ikut yang mana kita dah biasa buat. Berapa kali? 10 marrat. Berapa kali? 10 kali. Buat dah 10 kali? Buat dah, insya-Allah. Duk tengok tu duk buat dah, cantik dah tu. Cumanya tuan-tuan, ada syarat dia. Nabi sebut siapa yang baca 10 kali ni, Allah akan bagi kepadanya 10 pahala kebajikan. Allah akan angkat daripada 10 dosa kejahatan. Allah akan angkat 10 darjatnya di sisi Allah. Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan. Allah akan jauhkan dia daripada musibah, daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Punya banyak benda tu Allah nak bagi dengan 10 kali la ilaha illallah tu. Faham tak? Sebab tu penting mengaji. Lepas ni tahu dah, sebut la ilaha illallah tu bukan benda main-main, rupanya banyak Allah nak bagi dekat kita. Dan ada cara dia, syarat dia. 2 syarat. Syarat yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, ialah kata Nabi, tidak berkata apa-apa sebelum daripada dia. Maksud dia, selepas bagi salam tu, selepas istighfar tu, tak sembang apa-apa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sampai ke? Bukan balik kampung kata dia, tu sembang dulu. Lepas tu baru la ilaha illallah, tak dia dah. Dia dah expired waktu dia. Yang kedua, syarat yang kedua, yang ni selalu duk tengok orang silap buat. Yang ni lah selalu duk tengok kesilapan-kesilapan yang kita biasa buat. Apa dia tuan-tuan? Yang keduanya, kaki mesti masih duduk macam keadaannya tahiyat akhir. Tuan-tuan duk tengok dah biasa-biasa tiap-tiap hari kita duk buat benda tu. Tuan-tuan tengok orang beralih kaki tak? Beralih kaki tuan-tuan? Pasal apa beralih? Pasal apa beralih kaki? Bukan setakat beralih kaki, pindah tempat duduk di belakang. 2 kerugian dia. Dia beralih kaki, 1 rugi dah, pasal dia tak kena syarat yang dia nak dapat fadilat tadi ni. Faham tak ni? Pasal apa nak kena ada syarat-syarat tu semua ustaz? Dah lah, nak tengok kesungguhan kita nak buat ni betul-betul yang nak ke? Macam kita pergi dekat bank lah. Walaupun duit dalam akaun tu duit kita, pergi dekat kaunter, ni saya nak ambil 10,000.
Pakcik nak ambil duit 10,000, duit siapa? Duit saya. Pakcik pergi ambil nombor dekat, ambil nombor giliran dulu lah. Main kat kaunter langsung. Duit aku ikut suka aku lah, nak pergi taman mana pun. Dia kat kita. Pergi marah dekat kaunter tu. Duit aku ni dalam ni aku nak ambil ni ikut suka aku lah. Memanglah pakcik, duit pakcik pinu. Duit ada prosedur dah, pakcik pergi ambil nombor akaun. Pergi ambil apa? Pergi ambil nombor giliran lah. Dia pun tunggulah pakcik tu sehari elok sampai nombor dia. Dia main kat depan. Aku nak ambil dah 10,000 aku ni. Pakcik isi borang lagi. Main borang. Duk isi borang apa ni, memang duit aku dekat dalam ni, hantar. Dia pergi marah kat kaunter. Kaunter kata apa? Pakcik berambus daripada sini. Sungguh tuan-tuan, walaupun duit kita tak ikut step dan prosedur dia, macam mana dapat? Macam itulah bila kita buat amal, mesti ikut macam mana Nabi SAW suruh. Nabi kata, masalih ala simak, tuan-tuan duduk kaki macam duduk tahiyat akhir. Satu, bila dia beralih tu satu hal dah, pindah tempat satu hal lagi. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan, kita ni orang mengaji. Bila orang mengaji, tolonglah buat amal bagi jadi pahala. Buat amal ikut yang Nabi SAW tunjuk. Jangan duk buat ikut sedap kita, ikut suka kita. Rugi. Kalau tuan-tuan nak pi buat investment, tuan-tuan nak pi cari duit, nak pi buat pelaburan, tuan-tuan akan cari the perfect timing supaya tuan-tuan dapat untung yang sangat banyak. Profit yang sangat banyak. Waktu harga emas tengah rendah, tuan-tuan beli. Waktu tuan-tuan harga emas tengah tinggi, waktu tuan-tuan jual. Samalah tuan-tuan buat saham pun semua. Kalau dalam berniaga kita pandai cari the perfect timing untuk kita dapat profit banyak, pasal apa dalam amalan kita tak mau cari the perfect timing untuk dapat pahala yang banyak? Tuan faham tak? Tuan-tuan, janganlah tengok saya macam nak makan saya ni, nak risau saya ni. Tuan-tuan, salat semat, bila pindah tempat duduk, tuan-tuan tahu apa kerugiannya? Nabi suruh, subhanallah, seseorang yang duduk di tempat dia sembahyang, kekal di tempat dia sembahyang itu, dia tidak berpindah tempat. Dekat mana dia sembahyang, dekat situlah dia duduk untuk dia berzikir. Maka selagi dia duduk dekat situ, malaikat akan berdoa kepada memohon keampunan, kepada maghfirah daripada dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunlah dosa dia, ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, rahmati dia, ya Allah. Malaikat doa dekat dia, doa dekat dia, doa dekat dia selagi dia duduk di tempat dia sembahyang tu. Kalau dia pindah tempat dia apa? Malaikat tutuplah buku, subhanallah. Tuan-tuan faham tak? Lepas sembahyang, tang mana tuan-tuan duduk, kat situlah tuan-tuan zikir. Tak payah ganjak, sabar Ustaz, duduk sekejap. Lenguh Ustaz, bersilahlah. Tadi kan Ustaz kata sebut la ilaha illallah tu 10 kali tu. Ya, waktu 10 kali tu duduk macam tahiyat akhir. Elok habis la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu, nak bersila, faham? Nak lunjong, nak menungging, aku suka. Faham sekalian muslimat? Cuma syarat dia, tunggu bagi habis 10 tu, sabar. Dan, tuan-tuan, nak dapat kelebihan yang banyak tu, stay lah dekat situ, jangan pindah. Duduk kat situ. Faham tuan-tuan? Tu nak cerita, bila kita buat amal dengan ilmu, sedap, puas hati, kita dapat manfaat yang sangat besar. Habis pula daripada tu, lepas bagi salam, pada waktu maghrib dan subuh juga, yang 10 kali ni waktu maghrib dengan subuh saja, nah. Waktu lain semua 3 kali saja. Waktu maghrib dengan subuh pula tuan-tuan, pada selepas daripada kita la ilaha illallah syarikalah tu, diajak pula kepada kita tuan-tuan, pada waktu maghrib dan waktu subuh juga, katalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kami ramai-ramai Ustaz, sebutlah tukar berlafaz jamak. Apa dia? Allahumma ajir na minan nar, kami ramai-ramai. Boleh tak? Boleh? Berapa kali nak sebut ni? 7 kali. 7 kali waktu maghrib, 7 kali waktu subuh. Sebab Nabi kata apa? Kalau dia mati pada hari tersebut, Allah akan keluarkan nama dia, padamkan nama dia, keluarkan nama dia daripada senarai ahli neraka. Keluar nama dia, dia tak boleh jadi ahli neraka. Kalau dia mati sebelah malam, demikian Allah akan cabut nama dia, Allah akan keluarkan nama dia, bebaskan dia daripada api neraka Allah. Tuan faham tak? Ni dua benda yang sangat penting. Bila kita tak mengaji, ataupun bila kita buat benda atas benda yang kita tak mengaji, apa yang akan jadi? Jadi kita akan buat lah, bila kita rasa nak buat, kita buat. Rasa kita rasa tak teringin nak buat, kita tak mau buat.
Dan kita kadang-kadang kita buat tak mengikut pada syarat yang mana yang telah Nabi SAW tunjuk pada kita. Muslim. Baik. Malam ni nak kongsi sikit daripada amalan-amalan yang mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Salli ala sayyidina. Tuan-tuan, baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia tuan-tuan, salli ala sayyidina, tuan-tuan tolong ambil berat benda ni. Tolong ambil berat benda ni. Salli ala sayyidina. Sebab kadang-kadang bila kita nak cepat lepas sembahyang kita selalu tinggal. Apa dia? Nabi kata, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu dan telah disampaikan kepada kita oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu taala, dan menurut Imam As-Suyuti hadis ini hadis sahih. Nabi kata apa? Man qara'a ayatal kursi, siapa yang baca ayat kursi fi kulli salatin maktubatin, pada setiap kali selepas sembahyang fardu dia. Faham ni? Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, maka tidak ada apa pun yang akan menghalang dia daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Maksud dia apa? Syurga duk ready, tunggu dia aja ni. Ni boleh masuk syurga dah ni? Boleh dah. Tapi pasal apa tak masuk syurga lagi? Sebab ada satu benda yang duk halang dia lah ni. Apa dia? Sebab dia belum mati lagi. Nanti mati dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak cepat macam mana pun, kalut macam mana pun lepas sembahyang, kadang-kadang kita tengok bila imam nak cepat, dia kata apa? Al-Fatihah. Semua pekat baca Fatihah, sekali pekat baca doa. Betul tuan-tuan? Meninggalkan satu benda yang sangat hebat, yang sangat Nabi SAW suruh. Apa dia? Baca ayat kursi. Faham tuan-tuan? Itu yang pertama. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas ni jangan tinggal lah. Jangan sekali-kali tinggal baca ayat kursi lepas daripada sembahyang fardu. Boleh? Yang kedua, yang ni pun tuan-tuan duk buat dah. Cuma bila kita duk buat tu, kita tak berasa berat sangat sebab kita tak tahu kelebihannya. Tuan-tuan kalau dengar kelebihan ni, subhanallah, tuan-tuan tak akan tinggal dah sampai bila-bila. Kita tadi ambil wuduk. Semua ambil wuduk dia. Nak sembahyang. Dan sari-sari berapa kali kita ambil wuduk. Nabi kata apa? Man tawadda'a, siapa yang mengambil wuduk, kemudian dia menyempurnakan wuduk dia, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul? Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Duk buat dah selalu tuan? Duk buat dah, Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan tahu dah amalan yang tuan-tuan duk buat tu apa fadilat dia? Apa kelebihan dia? Ya Allah tuan-tuan, punya hebat, subhanallah. Nabi SAW kata apa? Akan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang 8. Nanti di padang mahsyar, orang ni akan dibuka pintu-pintu syurga yang 8, subhanallah. Lalu dia di mana dia boleh memasuki mana-mana pintu syurga itu yang mana dia kehendaki. Nanti pergi depan Allah, duduk padang mahsyar, ni pintu syurga buka semua. Pasal apa buka semua pintu syurga ni? Cantiknya yang ni, boleh masuk yang ni? Boleh silakan. Yang ni cantik lagi, nak masuk yang ni boleh tak? Boleh silakan. Pasal apa saya boleh masuk semua pintu syurga ni? Sebab dulu waktu kamu hidup, setiap kali kamu ambil wuduk, kamu tak pernah tinggal baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah Rabbi, subhanallah, baru saya tahu macam tu punya besar fadilat dia. Lepas daripada ni, tuan-tuan ambil berat, dan setiap kali kita angkat tangan, kita duk baca doa, kawan kita kata, apa siapa duk baca doa nampak bersungguh sangat ni?
Selalu duk ambil wuduk lagu tu je, ambil wuduk basuh kaki apa semua macam-macam tu je, doa-doa lagu-lagu tu sambil-sambil duk berjalan. Tapi duk tengok lepas-lepas duk mengaji malam ni, setiap kali ambil wuduk duk rasa macam duk ambil kemas, pegang elok, baca doa. Pasal apa duk buat sampai macam tu? Hang tahu tak ni, bila kita duk baca doa yang macam ni Allah nanti buka pintu syurga 8 dan aku boleh masuk mana-mana pintu aku suka. Allah Rabbi tuan-tuan, tu nak beritahu kata apa? Amalan sedikit tapi fadilat dia sangat besar. Special Allah bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Berapa dah ni? 2. Boleh lagi kah? Tak bunyi langsung. Aduh, subhanallah. Baiklah, salli alaihi wasallam. Tuan, best. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang ni nak mengapai sikit. Salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Rifa'ah bin Rafi' cerita pada satu hari kami mengerjakan solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk belakang Nabi, bukan duduk solat ramai-ramai. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada rukuk. Ni tuan-tuan tulis ni lagi nak bagi ingat. Ya nak? Tapi dia faham abang siap-siap dah ustaz, kalau ustaz habis tu jangan risau, depa semua jenis hafal. Kemana tak apa. Boleh hafal cantik lah tuan-tuan. Salihat jemaah. Ulama susun kat kita, ulama kata apa? Ilmu ni biar jadi manfaat. Antara tanda ilmu manfaat ni dia jadi amal. Tak tak? Kalau ilmu mengaji tapi tak jadi amal tu maksud ilmu tak jadi manfaat. Dan bukan setakat tak dimanfaat, Allah akan soal di akhirat nanti, pasal apa aku bagi ilmu kamu tak amal? Pasal apa aku bagi ilmu dekat kamu tak amal? Macam orang yang subhanallah tuan-tuan boleh bayang nanti di padang mahsyar, 2 orang yang duk pi mengaji sekali dengan kita. Kalau pi kuliah kita duduk sebelah dia, asal pi kuliah dia duduk sebelah dia, asal duduk dalam kuliah kita duduk sebelah dia. Selalu kita duduk pi dia pi kita pi, memang macam tu. Tapi pi depan Allah tiba-tiba seorang pahala sangat banyak, seorang pahala tak ada. Pelik. Pasal apa pelik? Pelik sangat ni. Hari tu bukan kita pergi sekali ke? Pergi sekali? Bukankah apa yang ustaz beritahu tu aku dengar, hang dengar? Betul aku dengar, kamu dengar. Tapi pasal apa aku banyak pahala? Pasal apa hang tak ada pahala? Pasal seorang tu beramal, seorang tu tak beramal. Macam Allah dah bagi dekat dia, nah ambil ni ambil ni, minum ni. Duduk depan dia dah. Dia tak minum sedangkan dia tahu dia sangat dahaga. Tuan faham tak? Allah sayang dekat kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang Allah mai huluk depan kita ni. Allah tahu kita ni banyak dosa. Banyak dosa tuan-tuan? Banyak dosa. Tahu antara tanda banyak dosa ni apa? Antara tanda banyak dosa ni, ilmu tak masuk dalam hati dia. Tak masuk. Tak? Pengajaran tak ada apa dekat dia. Mai bagi ilmu, semua orang boleh buat amal. Dia tak boleh buat amal. Maksudnya? Semua orang bangkit sembahyang sunat dah, orang kata ni buat ni sembahyang sunat ni, semua orang bangkit sembahyang sunat, dia tak teringin nak bangkit sembahyang sunat. Pasal apa? Pasal duk masuk, tak boleh nak masuk dalam hati dia. Ilmu tak boleh nak masuk dalam hati, kena risau. Faham tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu nak bagi jadi lekat ilmu ni, amal nak bagi jadi lekat ni kata ulama 3 syarat. Ilmu nak bagi jadi manfaat ni 3 syarat. Yang pertama dia tuan-tuan, tulis. Nombor 1 kena out dah. Tulis. Pasal apa tulis? Pasal apa kena tulis? Sebab menulis itu membantu kepada mengingat. Kalau kita menulis, ustaz duk bercakap nak bagi lekat, nak daripada kita nak transfer point tu masuk atas kertas kita ni ataupun masuk dekat handphone kita tu, kita record kat sini dulu. Sebab ustaz duk bercakap lagi, ustaz lagi, takut kita miss point tu, maka kita duk ingat tu dia membantu kepada ingatan. Tapi kalau kita tak menulis ataupun tak buat sesuatu untuk transfer information tu, apa jadi? Dia kata dia go with the flow. Betul tak? Dia jadi mana? Dia ikut flow je, dia pi. Yang kedua, syarat nak bagi lekat ilmu tu jadi amal, jadi manfaat. Yang kedua kata ulama ialah dia bersegera beramal, cepat-cepat buat amal, dekat.
Hari ni dapat, hari ni terus buat. Hari ni dapat, hari ni terus buat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baru boleh lekat. Kalau dia tangguh, tunggulah, lagi dia lupa macam tu. Yang ketiga, syarat nak bagi lekat ilmu supaya jadi amal. Yang ketiga kata ulama ialah susun waktu amalan. Set waktu amalan. Kadang-kadang amalan ni tuan-tuan, kalau kita tak set waktu dia jadi macam mana? Dia jadi terlepas. Orang tanya kat kita, baca Quran waktu mana? Tengok sempat lah Ustaz tu nak. Pakai tak berjumpa lah sempat tu. Tunggu tuan. Walaupun amalan-amalan yang Nabi telah tentukan waktu dia, macam solat duha. Sunat duha Nabi tentu waktu. Tapi berapa kali dalam hidup kita terlepas macam tu je solat duha, terlepas waktu je. Pasal apa kita terlepas waktu? Pasal kita tak letak waktu mana kita nak buat waktu duha tu. Sembahyang duha. Daripada pukul 8 sampai pukul lagi kat pukul 12 lagi tu waktu duha tu. Waktu mana kamu nak sembahyang duha tu? Kalau kita tak set waktu kita akan terlepas macam tu je. Selalu pun macam tu. Tidak. Maka nak bagi lekat tu, set waktu dia. Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtami 10 marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan membina, sampai habis Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Simple aja. Amalan yang sangat mudah aja nak buat. Tuan-tuan sekalian, maksud Syekh. Tapi berapa ramai orang terlepas. Ni Allah nak bina satu istana dalam syurga ni. Istana dalam syurga ni baca 10 kali qul huwallahu ahad. Tak payah buat keluar 1000, tak payah buat keluar RM1, tak payah buat keluar 1 juta, tak payah ada ayat liuk ya. Mudah dia. Dapat apa ni? Istana tu Allah nak bagi dalam syurga ni. Istana dalam syurga tu, subhanallah. Tuan-tuan, tak boleh nak buat, tak boleh nak lekat. Pasal apa? Pasal kita tak set waktu mana kita nak baca qul huwallahu ahad 10 kali. Tahu tak? Kita ni biar kalau orang tanya dekat kita, ni baca Quran waktu mana? InsyaAllah aku ni dah baca Quran lepas main subuh tu, sekali aku buka Quran aku baca. Tu dapat waktu kat dia. Ni yang baca sembahyang duha waktu mana? Waktu duha aku lepas aku siap-siap nak pergi kerja tu, lepas siap-siap apa semua tu, sekali sebelum aku keluar nak pergi kerja tu, aku Allahu Akbar sembahyang dulu 2 rakaat, lepas tu baru aku pergi kerja. Lekat kat dia waktu tu. Ni yang baca qul huwallahu ahad 10 kali waktu mana? InsyaAllah aku ni kalau baca Quran qul huwallahu 10 kali tu, waktu aku dah baring nak tidur tu, hari bacalah qul huwallahu ahad 10 kali. Lekat kat dia. Tuan-tuan faham tak? Tolong set waktu. Waktu mana tuan-tuan nak buat? Set, dan bila sampai waktu tu buat. Maka dia boleh lekat amalan tersebut. Faham tak tuan-tuan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi cerita, para sahabat waktu tu tengah sembahyang dengan Nabi, tiba-tiba waktu Nabi SAW bangun daripada rukuk, Nabi kata, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah dengan huruf Ain. Kadang-kadang duk biasa dengar orang duk sebut Sami' Allah, bukan Sami Allah, Sami'a. Sami', kalau sebut Sami Allah, Ain tu hilang. Dia Sin Mim Ain Alif Lam Lam Ha. Sami'allahu liman hamidah. Bagi kemas sikit bunyi ni. Bila Nabi SAW bangun Sami'allahu liman hamidah, ada seorang lelaki di belakang. Dia baca apa? Dia baca Rabbana walakal hamdu. Yang tu hafal dah kan? Dekat tu kan? Rabbana walakal hamdu. Dekat tu hafal dah. 5 lagi tambah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Apa? Rabbana walakal hamdu. Kemudian hamdan. Kemudian kathiran. Kemudian tayyiban. Kemudian mubarakan. Kemudian fihi. Ulang balik, nak bagi ingat ni. Ni bukan saja saya ulang 3-4 kali ni, nak bagi ingat ni. Kalau boleh bagi ingat lah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian hamdan. Kemudian kathiran. Kemudian tayyiban. Kemudian mubarakan. Kemudian fihi. Hamdan, ha, mim, dal, alif. Baris 2 di atas. Hamdan. Kemudian kathiran. Kaf, tha, ya, ra, alif. Baris 2 di atas. Kathiran.
Kemudian tayyiban. Ta, ya, ba, alif. Bagi dua di atas. Tayyiban. Kemudian mubarakan. Mim, ba, ra, kaf, alif. Bagi dua di atas. Mubarakan. Fihi. Fa, ya, ha. Kecil. Fihi. Bagi di bawah. Faham? Tuan-tuan tulislah macam mana tulis. Hamdan, H-A-M-D-A-N pun tak apa. Yang mana yang tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan tulis. Boleh baca jadi dah. Asal boleh ingat. Tuan-tuan, waktu tu Nabi kata apa? Seorang lelaki. Siapa baca tadi ni macam tu? Lepas mayang, Nabi tanya. Siapa baca macam tu tadi ni? Lelaki tu kata, saya, Rasulullah saya. Rasulullah kata apa? Tadi aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak pergi menulis. Siapa nak jadi orang pertama yang catat daripada dia? Maksud dia benda tu sangat hebat. Tuan-tuan, ini belajar-belajar buatlah insya-Allah. Sekejap isyak kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Cari kertas. Hamdan katsiran tu. Hafal bagi lekat. 2-3 kali tak apa nak lekat lagi, selalu terlupa. Lepas daripada ni, tuan-tuan lekat setiap waktu, tuan-tuan takkan tinggal dah. Bila dia dah lekat lah, cantik dah lekat. Faham tak? Hadis ini telah diriwayatkan kepada kita oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis sahih. Habis. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang ni penting, subhanallah, pasal kita ni banyak dosa. Faham tak? Kita banyak dosa. Bila banyak dosa ni tuan-tuan, nak kena buat amalan-amalan yang Allah nak bantu untuk padam dosa-dosa kita. Penting ni. Dosa banyaklah, subhanallah. Takut mati bawa dosa. Takut. Hari tu lepas Ramadan, sepatutnya amal sedap, sembahyang khusyuk. Tak nak? Teringin nak buat ibadat banyak. Pasal apa? Pasal dosa dah terpadam. Yang duk halang kita daripada sedap ibadat tu dosa. Yang duk halang kita ni daripada khusyuk dalam sembahyang tu dosa. Yang duk halang kita ni daripada hilang manis dalam yang menyebabkan hilang manis dalam ibadat kita tu dosa. Sepatutnya Ramadan hari tu, lepas keluar Ramadan, sedap sembahyang, khusyuk sembahyang, manis sembahyang. Tapi sikit pun tak ada. Benda yang sepatutnya manis, sepatutnya sedap, sepatutnya khusyuk, sikit pun tak ada. Takut dosa tu masih ada dengan kita. Pasal tanda orang dosa masih ada dengan kita. Puasa tak lagi ni, puasa 6 ni. Sebab tanda orang tenggelam dalam dosa ialah dia susah nak buat puasa sunat. Puasa 6 tak lagi ni. Ada berapa lagi puasa? Oh, dia lah Ustaz, puasa dah sikit-sikit. Berapa hari lagi ni tak habis lagi? Sikit ke Ustaz? Berapa hari lagi? 6. Tak lepas dah. Tak lepas dah tuan-tuan. Tak lepas tu dia kira-kira tak lepas 6 tu dia kata apa? Lega Ustaz. Bukan tak mau buat tapi tak cukup. Pandai tuan-tuan di kelas kau tu pula dah. Subhanallah. Tak rasa teringin nak buat ibadat. Takut tu tenggelam dosa. Faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu buat amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Antara dia tuan-tuan, amalan dia nama Al-Baqiyatus Salihat. Ni amalan ni saya nak ijazah pada tuan-tuan amalan ni. Kalau tuan-tuan nak kah? 3 orang bunyi. Okeylah tu. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Al-Baqiyatus Salihat tu apa dia? Kalau tahlil, dia apa dia? Tahlil apa dia? La ilaha illallah. Kalau takbir tu apa? Allahu akbar. Kalau tahmid, alhamdulillah. Al-Baqiyatus Salihat tu siapa tahu? Siapa tahu Al-Baqiyatus Salihat? Al-Baqiyatus Salihat tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu al-baqiyatus solihat nama dia. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini kata ulama isnadnya hasan. Maksud dia apa? Perawi-perawi dia semua dia hasan. Hadis status hasan. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, inna, sesungguhnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia ada 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ni. Sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar tankhuzul khataya kama yankhudus sajarata waraqaha. Akan menanggalkan dosa-dosanya, kata Nabi SAW, sebagaimana pokok menanggalkan daun-daunnya yang kering. Masya Allah. Lepas ni kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duk ayak mata duk mula keluar ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasal apa? Pasal dia duk berasa dosa-dosa dia mula duk bergugur. Dia duk terbayang-bayang, duk nampak-nampak macam pokok-pokok tu duk jatuh daun-daun kering, daun-daun kering. Duk berasa macam tu. Sebab apa? Sebab dia tahu rupa-rupanya benda yang dia duk buat lama dah, itu sedang memadam, menggugurkan dosa-dosa dia macam mana gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Faham tuan-tuan? Sebab tu jangan tinggal. Al-baqiyatus salihat ni setiap hari mesti buat. Sebab kita setiap hari buat dosa. Faham tak? Bukan setakat tiap hari buat dosa ni. Dulu lagi banyak dosa yang kita duk himpun. Oh, subhanallah. Yang kedua, fadilat yang sama. Fadilat daripada amalan yang sama. Nabi SAW kata, Inna Allah Ta'ala hastafa min kalami arba'an. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanan wa khuttat anhu 20 sayyi'atan. Wa man qala Allahu akbar mithlu dhalik. Wa man qala la ilaha illallah mithlu dhalik. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibli nafsihi kutibat lahu 30 hasanatan wa khuttu anhu 30 khati'atan. Subhanallah. Tuan-tuan hangguk macam faham saya nampak ni. Orang sini cakap Arab rupanya. Nabi SAW kata dekat kita, salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya Allah telah memilih daripada banyak ucapan, semua ucapan-ucapan ni Allah pilih 4 ucapan. Apa dia? Apa dia ucapan tu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ni. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, maka sesiapa yang mengucapkan man qala subhanallah, siapa yang ucap subhanallah, maka akan ditulis kepadanya 20 pahala kebajikan dan dipadamkan, digugurkan daripadanya 20 dosa kejahatan. Ini baru subhanallah ni, ini bukan yang lain lagi, ni baru subhanallah tu saja. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Lagi man qala Allahu akbar, siapa yang kata Allahu akbar mithlu dhalik, seperti di atas juga. Seperti di atas maksud apa? 20 pahala Allah bagi, 20 dosa pula Allah padam. Ni yang tadi gugur dosa-dosa macam daun kering tu ada juga ke? Yang tu pun ada, yang ni tambah lagi. Man qala la ilaha illallah pula, siapa yang kata la ilallah pula, kata Nabi SAW, mithlu dhalik, seperti di atas juga. Maksud dia apa? 20 pahala Allah bagi, 20 dosa pula Allah padam. Dah berapa puluh dah? Berapa puluh pahala dah? 60 dosa, 60 dosa Allah padam, 60 dosa Allah angkat. 60 pahala Allah bagi. Kemudian Nabi sebut lagi, subhanallah, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin min qibli nafsihi, dengan kehendak keinginan daripada dirinya, maka kutibat lahu, maka akan dituliskan baginya 30
hasanatan, 30 pahala ganjaran, dan akan dipadamkan daripadanya 30 dosa kejahatan. Total semua jadi berapa tuan-tuan? 90 pahala Allah bagi, 90 pahala Allah padam. Tak termasuk dengan gugurnya dosa-dosa tadi macam daun-daun kering tu. Allahu Rabbi, subhanallah. Hadis ini diriwayatkan kepada kita oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kata daripada Imam Al-Haytami rahimahullahu taala, semua perawinya sahih, telah diriwayatkan kepada kita juga oleh Imam Ahmad. Yang berikutnya tuan-tuan juga fadilat daripada Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia Al-Baqiyatus Salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ala adulluka ala ghirashin huwa khairun min hadha, taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yughrasu laka bikulli kalimatin minha syajaratun fil jannah. Wahai Abu Hurairah, mau dah aku tunjuk dekat kamu ni pohon yang lebih hebat daripada pohon ni. Mungkin waktu tu Abu Hurairah tengah duk cerita dekat Nabi SAW pohon-pohon apa-apa kan. Mau tak aku ceritakan pohon yang lebih hebat daripada pohon yang kamu cerita ni wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, katalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan setiap kalimat itu, kata Nabi kepada Abu Hurairah, dengan setiap kalimat itu akan ditanam bagi kamu nanti satu pohon daripada syurga. Dalam syurga ni apa saja benda yang boleh jadi kita mudah untuk masuk syurga, buat. Amalan-amalan yang boleh tuan-tuan buat masuk ke dalam syurga, buat. Subhanallah. Amalan yang boleh tambah-tambah istana-istana kita dalam syurga, buat. Istana dalam syurga ni tuan-tuan, subhanallah. Baca kitab tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir cerita istana dalam syurga nanti ada tajri min tahtihal anhar. Ada sungai yang mengalir di bawah, ada sungai akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang duk cerita dalam riwayat sungai-sungai dalam syurga ni tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, di kiri dan kanan sungai itu ada bukit-bukit daripada permata-permata yang sangat indah, sungai-sungai yang sangat manis rasanya, yang sangat cantik. Istana nanti dalam syurga tu ada istana-istana yang akan letak di atas sungai-sungai. Maksud dia rumah kita, istana kita tu, bawah rumah tu ada sungai duk mengalir ni. Batu bata, lantai-lantai tu daripada permata-permata. Tuan-tuan, lah ni mereka letak gelas. Lah ni di negara-negara orang barat tuan-tuan, kita duk tengok mereka pergi cari tempat-tempat dalam hutan-hutan, tempat ada streams, tempat ada sungai, mereka pergi buat rumah atas sungai tu. Bawah lantai letak kaca, letak tangga boleh turun untuk mandi. Duduk berjalan dalam bilik tidur mereka tu, bawah lantai tu kaca. Tidur tu duk tengok ayam duk turun tu, subhanallah tuan-tuan sekalian, tu cantik dunia. Kita duk bayang macam mana sungai-sungai dalam syurga yang tepi-tepi dia ada bukit-bukit daripada permata-permata. Yang debu-debu daripada kasturi, yang pasir-pasirnya daripada mutiara-mutiara, istana-istana yang kubah-kubahnya daripada emas. Lantai kita tu permata yang kita duk tengok ayat-ayat yang duk turun kat bawah dia, kita duk terbayang ni cantiknya tu dalam akal kita tu. Yang terbayang dalam akal tu bukan syurga, sebab syurga duduk di luar daripada kotak fikir kita. Senang faham tak ni? Apa saja benda yang boleh bina istana, buat. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Tanam pokok-pokok dalam syurga, tanam. Pasal apa? Nanti sampai waktu dia kita nak petik buah-buah nanti daripada syurga tu, nak petik buah-buah. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Al-Baqiyatus Salihat. Saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan amalan yang saya ambil pada guru saya yang sampai sanad dia kepada Nabi SAW melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih insya-Allah. Jadi tuan-tuan salli ala Muhammad, tuan-tuan sebut qabilna, bina tuan-tuan terimalah, saya bagilah. Jadi amalan dia 100 kali sehari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan beramallah, mudah-mudahan jadi manfaat insya-Allah. Baik, musalli ala sayyidina Muhammad. Habis. Kemudian tuan-tuan, berapa dah amalan tu saya bagi tu? Apa dah?
Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi? Apa dia? Lupa dah. Tak balik. Yang pertama tadi ayat kursi. Yang kedua? Doa sebelum doa selepas wudu. Yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah tu. Betul? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi tu. Yang keempat al-baqiyatus shalihat kan? Yang kelima. Boleh lagi kan yang kelima tu? Insya-Allah. Tak apa nak bunyi dah insya-Allah pun. Insya-Allah nah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, yang ni special sikit. Yang ni special. Pasal apa? Pasal baru tahu subhanallah. Saya baca hadis ni dulu tak jumpa. Bila terjumpa subhanallah, saya rasa hebatnya ya Allah bagi dekat kita ni. Ni bukan main-main ni. Nabi kata apa? Ni dengar. Salli ala Muhammad. Man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar. Ni amalan masuk pasar. Ada tak pasar kat sini, pasar? Kat sini panggil apa lah? Pasar lah. Pasar Sari. Pasar Section 6. Siap dengan nama sekali bagi Haji Mak Nok bagi. Pasar Section 6. Dia kata ustaz ni Tesco termasuk senarai kah? Masuk sekali. Medan pun dia sekali. Pasar malam ustaz, pasar malam pun dia juga. Kira cerita kalau ada tempat orang berniaga ramai-ramai, masuk baca yang ni, kata Nabi SAW. Oh subhanallah. Man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar faqala, kemudian dia membaca ataupun dia menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dia kata macam hafal je ustaz ni, macam duk boleh baca ni. Memang duk boleh baca dah benda yang kita duk baca lepas mayang tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal tak tuan? Hafal lah, takkan tak hafal kot. Cumanya ada tambahan sikit ya, dalam hadis tu. Tambahan tang mana? Selepas yuhyi wa yumit. Selepas yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Nanti kat situ tambah sikit dua perkataan je. Apa dia? Biyadihil khair. Biyadihil khair. Ya dal ha simpul itu. Ya dal ta marbutah yang bulat kecil tu. Kemudian alif lam kha ya ra. Alif lam kha ya ra. Khair. Biyadihil khair. Tulislah tuan-tuan nak tulis guna. Tulis B I D mungkin juga. Asal boleh baca aja. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung balik macam biasa. Faham tak ni? Nak baca waktu mana ustaz? Baca waktu masuk tu. Faham tak ni? Nak kena angkat tangan lagu tu ke ustaz? Bertanya banyak sangat lah. Masuk tuan-tuan cari kertas. Mana kertas masuk subhanallah tuan-tuan. Ataupun pergi duduk bersila kat situ baca zikir pegang tasbih tak payahlah subhanallah tuan-tuan. Sekali je sebut. Masuk pasar tengok dah orang dah mula ramai dekat situ, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pi shopping. Dapat apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, Allahu Rabbi subhanallah, kataballahu lahu alfa hasanatan, Allahu Rabbi subhanallah, wa ma'anhu alfa sayyi'atan, wa rafa'a lahu alfa darajatan, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Subhanallah. Tuan-tuan faham ke saya duk baca apa tu? Macam duk ngangak macam tu. Macam nak faham tak faham, ustaz tu semangat macamnya. Pasal apa tuan-tuan? Nabi kata ni,
orang yang masuk pasar baca yang tu, maka kataballahu lahu, Allah akan tulis baginya alfa hasanatan, 1,000,000 pahala dekat dia. 1,000,000 tuan-tuan, bukan sikit-sikit, bukan 10, bukan 1,000, 1,000,000 pahala. Tuan-tuan tak ada rupa terkejut pun, muka tak. 1,000,000 pahala. Tuan-tuan boleh bayang tak, subhanallah. Sahabat duk tanya, ya Rasulullah, 1 qirat pahala tu banyak mana Rasulullah? Bila Rasulullah duk cerita, ni masalah ala Sayyidina Muhammad, siapa pergi ziarah orang jenazah orang mati dapat 1 qirat pahala, siapa sembahyang jenazah orang mati dapat 1 qirat pahala, siapa yang iring jenazah pergi kubur dapat 1 qirat pahala. Rasulullah, 1 qirat pahala tu banyak Rasulullah? Tu Uhud. Kalau 1 pahala tu besar dan Nabi bagi gambaran dia macam Uhud, tuan-tuan boleh bayang 1,000,000 bukit Uhud. Pahala Allah nak bagi, subhanallah. Cerita umat Nabi Muhammad ni special lah, Allah nak bagi dekat dia. Faham lah? Yang kedua Nabi kata apa tuan-tuan? Masalli ala sayyidina Muhammad wa mana anhu, dan Allah akan memadamkan daripadanya alfa sayyi'atan, Allah akan padamkan daripadanya 1,000,000 kejahatan. 1,000,000 dosa. 1,000,000 Ustaz, dia kata, ya Allah banyaknya Ustaz, dosa saya pun tak sampai 1,000,000, dia kata. Duk puasa-puasa duk kira kalam 1,000 lagu tu. Masa lagu tu, subhanallah. Tuan-tuan, 1,000,000 dosa Allah padam. Sebab tu ni mungkin tuan-tuan di kalangan tuan-tuan nanti ni pi depan Allah nanti dosa tak ada. Nanti berdiri-diri di padang mahsyar, timbang-timbang tengok dosa tak ada. Waktu tu tuan cari saya, tolong saya ni. Masih-masih. Pipi depan Allah, ya Allah, tengok pahala bertemu-temu semua, pahala punya banyak. Dosa tak ada. Mana pi dosa ni? Dulu kan ada buat amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Dulu kan pergi pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu kan baca kan? Baca. Kan waktu tu Allah dah padam 1,000,000 dosa. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Alhamdulillah, lega. Faham tuan-tuan? Dan Nabi SAW sambung lagi, Nabi kata apa tuan-tuan? Lah ingat habis dah, tak habis lagi. Wa rafa'alahu alfa darajatan, dan Allah akan mengangkat daripada 1,000,000 darjat. Tuan-tuan dengar saya nak sebut elok-elok. Kalau cerita tentang darjat ni sangat penting, sangat penting. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, darjat ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau cerita tentang darjat ni, apa sahaja amalan yang akan mengangkat darjat, tuan-tuan buat, tuan-tuan jangan tinggal. Apa sahaja amalan yang akan mengangkat darjat, tuan-tuan dengar amalan tersebut, tuan-tuan buat, tuan-tuan jangan tinggal. Sebab penting. Darjat yang paling tinggi nanti tuan-tuan ialah darjat duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Ni para sahabat duk cerita ni, Nabi duk cerita, nanti sama-sama ahli syurga, dia akan duk tengok darjat masing-masing. Ada orang duk tengok tu, tengok di atas tu macam bintang berkelip-kelip tu. Tuan-tuan keluar sekali, tuan-tuan tengok ke langit, tuan-tuan tengok ada berkelip-kelip kat atas, berkelip-kelip kat atas tu. Itu bintang. Nanti orang yang duduk dalam syurga yang darjatnya rendah akan tengok orang darjat tinggi tu macam bintang-bintang berkelip tu. Nah, abang kata 1 tingkat darjat itu pun sangat tinggi. Sampai para sahabat tu kata, ya Rasulullah, tu darjat para Nabi kan yang tinggi sangat tu? Nabi kata, ya demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman dia. Ya, memang darjat para Nabi. Dan darjat orang-orang mukmin, orang-orang beriman, dan darjat orang-orang yang membenarkan rasul-rasul mereka. Maksud dia apa? Kita pun boleh dapat darjat yang tinggi macam tu. Faham tak ni? Sebab tu, salli alaihi wasallam tuan-tuan, saya nak pesan dekat tuan-tuan, jangan buat benda yang merendahkan darjat. Ni, alang-alang jumpa dengan tuan-tuan ni, saya nak pesan. Tuan-tuan, tolong jangan buat benda ni. Dan muslimat, tolong pesan dekat suami yang tak main belah ni, tolong abang jangan buat macam ni, sebab saya nak duduk dengan abang dalam syurga, nak duduk dekat dengan Nabi. Tuan-tuan, kalau subhanallah masalli ala sayyidina, tuan-tuan tolong jangan buat benda ni yang akan menyebabkan kita duduk belakang dalam syurga dan menyebabkan kita lambat masuk syurga. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, ukhdhurul jum'ah, mai sembahyang Jumaat orang lelaki-lelaki. Pi tak sembahyang Jumaat? Pi. Ni pesanan penaja ujung. Maksud hadis tu tengah duk baca, pi pesanan penaja sikit.
Sebab penting sangat. Sebab saya duk tengok ramai orang duk buat. Nabi kata apa? Ukhdhurul Jum'ah, datang sembahyang Jumaat orang laki-laki, wadnu minal imam, dan mai duduk dekat dengan imam. Mai duduk dekat dengan imam. Maksud dia apa? Mai duduk dekat dengan tempat khatib nak baca khutbah, duk cari mimbar tak mana tak jumpa. Tak ada kat sini. Sini tak buat Jumaat ni. Mai duduk dekat dengan tempat orang duk baca khutbah ni. Jangan duduk jauh-jauh. Tuan-tuan tengok, Muslimat tak tahu, Muslimat tak main Jumaat. Kita main Jumaat, tuan-tuan, kita tengok dekat luar penuh dah. Ingat dalam kot penuh dah. Pasal apa? Pasal orang duduk kat luar ni. Dak, pergi masuk dalam, kosong. Pasal apa? Pasal semua suka duduk di luar. Padahalnya dalam ni, tuan-tuan, aircon sampai 83 biji, sejuk macam duduk dalam Maybank oh. Tapi dia suka duduk di luar. Pasal apa suka duduk di luar? Pelik semua kita ni, tuan-tuan. Rupa-rupanya memang ada orang suka, bukan setakat zaman kita. Zaman Nabi dulu dah ada orang macam ni. Sebab tu Nabi SAW tegur. Nabi kata apa? Nabi SAW kata apa? Uhdhuru wadnu minal imam. Mai duduk dekat dengan imam. Kata Nabi, fa inna rajul la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Allahu Rabbi subhanallah. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya seorang lelaki yang dia suka menjauhkan dirinya daripada imam. Kalau kita duk buat perangai ni jatuh atas batang hidung kita ni. Kerana sesungguhnya seorang lelaki yang dia suka untuk jauhkan dirinya daripada imam pada hari sembahyang Jumaat ni, maka dia akan dijauhkan tempat duduknya di dalam syurga. Kata Nabi SAW. Maka dia salli ala sayyidina Muhammad akan dijauhkan, dibelakangkan tempat duduknya di dalam syurga sekalipun dia masuk syurga. Maksud dia apa? Masuk syurga dah, tapi duduk jauh-jauh, duduk belakang-belakang tu. Pasal apa? Pasal kes seminggu sekali saja. Yang dia suka buat perangai apa? Perangai duduk jauh-jauh pada imam. Allah, menyesal waktu tu Allah saja yang tahu. Kalau dia duduk belakang-belakang pada imam, macam mana dia nak pergi duduk dengan Nabi SAW, duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga tu? Ni saya nak duduk dengan Nabi lah, saya nak duduk nanti bangkit dengan duduk dengan Nabi SAW. Siapa dapat duduk dengan Nabi SAW, berdamping dengan Nabi SAW, dia duduk syurga Firdaus, yang dia boleh pergi melihat wajah Allah sehari 2 kali dalam hidup dia waktu hidup dalam syurga tu. Macam mana nak duduk berdamping dengan Nabi kalau dia duduk belakang sekali dalam syurga, subhanallah. Kes apa? Kes hari Jumaat dia suka duduk jauh-jauh dalam masjid. Kata ulama ahli ilmu berkata, maksud daripada hadis di atas ialah kalau seorang yang suka menjauhkan dirinya daripada mendengar khutbah dan menjauhkan dirinya daripada saf pertama yang dipandang sebagai maqam al-muqarrabin, maka dia akan dilambatkan prosesnya untuk masuk ke syurga Allah. Dia pahala banyak dah boleh masuk syurga dah, tuan-tuan, tapi dilambatkan proses. Lambat ni cerita bukan sejam dua. Menunggu untuk masuk syurga, menunggu untuk ditimbang hisab ni entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, kita pun tak tahu. Kalau boleh nak cepat masuk siap-siap, nak clear siap-siap, pasal dah tak tahan dah duduk di padang mahsyar ni. Tapi kes satu benda yang sangat kecil yang dia buat dulu ni, tapi sangat dipandang besar. Hari Jumaat dia suka duduk jauh-jauh daripada imam. Sebab tu tuan-tuan, tolong ambil berat bab-bab yang macam ni. Tuan-tuan orang mengaji, kadang-kadang kita tak tahu, maka kita duk buat. Dah cukup dah. Start Jumaat akan datang, tuan-tuan berebutlah mai duduk kat depan ni. Berebut mai duduk kat depan ni. Pasal apa? Takut lambat masuk syurga. Ataupun kata ulama, kalaupun dia masuk syurga, masalah syamat, tempat duduknya ialah di belakang ataupun diletakkan dia di golongan yang paling rendah dalam syurga. Jaga elok. Nah, masalah syamat. Baik. Orang ni apa? Wa rafa alfa darajatan, dan orang yang termasuk padang pasar tadi ni, apa tak balik tajuk dia tu. Orang yang masuk ke pasar, dia baca la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia akan diangkat darjatnya 1,000,000 darjat di sisi Allah. Dan habis dah kah? Tak habis lagi. Dapat apa lagi ni? Wa banallahu lahu baitun fil jannah, dan Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Ya Allah, rumah dalam syurga pun dapat, sayok pun dapat.
pahala 1 juta dapat, udang pun dapat, dosa 1 juta dipadamkan, ketam pun dapat. Ni penting ilmu. Nak pergi dengan kawan kita tak main mengaji malam ni, dia tak pernah dengar benda-benda lagu ni. Pergi beli sayur, kita beli sayur, dia beli sayur, kita beli ketam, dia beli ketam, kita beli ayam, dia beli ayam. Tapi dia dapat sayur, dapat ayam, dapat ketam. Kita dapat sayur, dapat ayam, dapat ketam, dapat pahala 1 juta, dosa dipadamkan, rumah sebiji dalam syurga Allah bagi. Kes apa? Kes ilmu. Ilmu. Ni penting ilmu tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak tuan-tuan? Habis tu yang kelima kan? Yang keenam, boleh lagi kan ni? Oh. Lain macam bunyi boleh. 2 lagi insya-Allah, 2 lagi. Betul cukup ahli. Salli ala sayyidina. Saya pun nak balik jauh, nak balik Penang, nak balik ke Bandar Baru Kedah malam ni. Nabi SAW sebut, ni hadis tentang pasar tadi ni, diriwayatkan kepada kita oleh Musalli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan kepada kita oleh Imam At-Tirmizi dan menurut Al-Hakim hadis ini sahih. Nak buat tu bagi kemas berasa sahih. Baik. Yang berikut dia tuan-tuan, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Yang ni penting, yang ni sangat penting, yang ni sangat penting. Ustaz semua penting daripada tadi duk penting. Lu pentinglah. Kalau abang kita pentinglah. Nabi kata, yang ni penting pasal apa? Pasal tuan-tuan ada satu benda yang sangat penting nanti di yaumul mahsyar. Apa dia? Namanya syafaat Rasulullah SAW. Sangat penting. Kalau siapa bangkit-bangkit terus berjumpa dengan Nabi SAW, peluang nak masuk syurga sangat mudah. Kita dosa banyak. Bangkit nanti pun dengan dosa. Sebab tu kita nanti Allah duk cerita, Nabi duk cerita nanti di padang mahsyar kita akan berada dalam ketakutan yang teramat sangat. 3 waktu. Yang pertama waktu kita aman nak jatuh, nak turun. Pasal apa yang takut sangat? Pasal kita ni tahu kita ni ada pahala, dosa pun buat juga. Takut dosa tu lebih berat daripada pahala. Selagi pahala tu, selagi kita amal tu tak jatuh sebelah tangan kanan, selagi itulah kamu akan berada dalam ketakutan teramat sangat. Kata Nabi, sampai kamu lupa pada ahli keluarga kamu. Lagi waktu mana? Waktu nak timbang mizan. Pasal apa yang takut sangat nak timbang mizan ni? Pasal kita tahu kita ada dosa. Selagi timbang belah kanan tak berat lebih pada kiri, selagi itu kita berada dalam takut sangat. Pasal apa? Takut selagi dosa. Kalau lebih dosa, selisih saja, kata Nabi SAW dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir, sebut kalau dosa satu selisih saja. Tahu satu selisih? Sikit sangat ni. Neraka tempat dia. Dan yang ketiga, waktu yang takut sangat ni apa? Waktu nak melintah titian sirat. Dan ketiga-tiga waktu ni tuan-tuan boleh dapat pertolongan dengan syafaat Nabi SAW. Kalau boleh berjumpa dengan Nabi, lega Allah sayang tahu. Faham tak? Dia syafaat banyak dalam syurga nanti, syafaat pada mahsyar. Tuan-tuan boleh syafaat anak-anak soleh boleh syafaat tak? Tuan-tuan ada kawan yang baik-baik. Saya sukalah pergi masjid-masjid. Setiap malam kerja saya pergi masjid ni, pergi masjid ni. Pasal apa? Pasal duk berjumpa dengan orang-orang soleh. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan orang baik-baik, Allah orang soleh-soleh, nampak wajah-wajah nur, cahaya ahli syurga. Amin. Katalah amin. Orang kata ahli syurga pun tak mau amin. Orang-orang soleh, orang baik-baik duduk masjid ni tuan-tuan, nanti boleh syafaat orang. Syafaat maksud tolong. Sebab tu nanti kalau di padang mahsyar, tuan-tuan nampak saya teruk, tuan-tuan tolong saya. Faham tak sekalian? Musalli ala Sayyidina Muhammad. Nampak? Tu mai sini jumpa 3-4 orang. Ustaz ni hari tu mai duk beletang kat kami tu, ustaz ni lah. Oh dia. Faham sekalian? Oh tolong dia semua Allah. Ku ada masjid lain pula kenal saya, masjid lain pula kenal saya, pakat-pakat tolong, mudah-mudahan selamat. Nanti Quran boleh jadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Nabi SAW.
nanti Quran akan datang di yaumul qiyamah bagi syafaat tolong dia kepada orang yang bersahabat dengan dia. Lagi siapa boleh bagi syafaat? Alim ulama. Sebab tu jangan jauh pada alim ulama, duduk dekat-dekat dengan alim ulama, sebab alim ulama boleh bagi syafaat. Lagi siapa boleh bagi syafaat? Dalam banyak-banyak syafaat yang disenaraikan di kalangan ahli padang mahsyar tu, ada satu syafaat yang sangat besar, namanya syafaat Rasulullah SAW. Dapat yang ni, clear semua benda. Faham tuan-tuan? Sebab tu nak kena usaha bagi dapat syafaat Rasulullah SAW. Macam mana dia? Ni Nabi SAW tunjuk kat kita. Yang tuan-tuan tolong bagi jadi dia amalan pagi dengan petang, lepas subuh dan selepas daripada asar. Nabi SAW kata apa? Man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan kepada kita oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini hasan. Nabi kata apa? Man salla alayya, siapa yang berselawat kepadaku. Kata Nabi SAW, bila pada pagi hari 10 kali dan pada petang pula 10 kali. 10 pagi maksud lepas pada waktu subuh 10 kali dia baca. Sehari petang pula lepas doa asar dia baca 10 kali lagi. Maka kata Nabi SAW, dia akan mendapat syafaat daripadaku pada hari kiamat. Nak baca selawat macam mana Ustaz? Minimum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai tak gamak sebut Sayyidina. Faham tak? Sebutlah Sayyidina, tak apa, Tuan kami, sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lebih baik, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana ka, Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, juga kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa barik wa sallim, boleh. Ataupun selawat yang paling special, yang paling afdal, siapa tahu selawat paling afdal? Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Macam biasa dengar Ustaz kat mana tu tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Atau paling tidak duduk selepas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Elok dah habis baca, lepas doa lepas banyak subuh tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Dapat 10 kali, selesai, pergi buat kerja. Lagi lepas asar 10 kali pula, dia akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Ni siapa janji ni? Siapa janji ni? Siapa janji ni? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tak pernah mungkir janji dia, sebab kalam Nabi SAW itu ialah wahyu daripada Allah SWT, dan Allah tak pernah mungkir akan janji dia. Nanti kita akan berjumpa Nabi dan Nabi akan syafaat kita insya-Allah. Faham tuan-tuan? Musalli asma. Dan yang terakhir malam ni, lega dia kata terakhir. Lapak nasi ni ustaz ni, dia buat tak nak berhenti pula dah. Tuan-tuan, insya-Allah. Terakhir amalan salli ala sayyidina Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina, lagi wa bi Muhammadin rasula, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah. Masya-Allah, Rabbi subhanallah. Wajabat lahul jannah. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan kepada kita oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan telah dicatatkan oleh Abi Daud dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maksud hadis sahih. Kata Nabi SAW, kata apa? Man qala, siapa yang membaca ataupun siapa yang mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina,
wa bi Muhammadin rasula. Kita duk biasa sebut wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dalam hadis ni sebut Muhammadin rasula pun boleh, nabiyyan wa rasula pun boleh. Dia dapat apa tuan-tuan? Wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Allah Rabbi subhanallah. Sikit je Ustaz. Ni wajib syurga ni. Wajib syurga. Maksud dia apa? Mesti dia masuk syurga. Mesti dia masuk syurga. Wajib ke atasnya syurga. Dia tak boleh tak masuk syurga sebab diwajibkan Allah kepadanya syurga. Kes apa? Sari-sari baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Saya cadang tuan-tuan buat lagu ni untuk mengelakkan kita tak lupa untuk beramal, maka tuan-tuan masukkan ke dalam doa lepas sembahyang tuan-tuan. Tak? Elok Nabi apa semua tuan-tuan, musalli jemaat kan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Masuk. Bila nak baca ramai-ramai, radhi apa? Radina billahi rabba. Kemudian wabil islam midina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Faham tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Ada 6 amalan. 6 ke 7? 7 amalan yang kita cadangkan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan amal, dan sebahagian besarnya memang kita dah hafaz dan kita dah pun amalkan. Mudah-mudahan kali ini bila kita dapat ilmu tentang kelebihan kita beramal tu, maka semangat lebihlah kita untuk beramal insya-Allah daripada amalan-amalan yang telah kita cadangkan pada malam ni insya-Allah. Tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf lah salah dan silap. Duk guna bahasa utara ni tuan-tuan boleh faham kan? Oh, dah habis baru nak tanya. Tak raya. Tak boleh nak ejah dah tuan-tuan, subhanallah. Dia lidah keras. Singgah nak beli air kelapa. Nyok. Air kelapa satu, nyok bagi lebih. Tak boleh nak ubah dah tuan-tuan. InsyaAllah harap-harap tuan-tuan boleh faham lah. Lagi satu bahasa utara ni dia kasar sikit. Walaupun bahasanya kasar, tapi dalam hati ada taman, jangan risau. InsyaAllah lah. Tuan-tuan, insyaAllah musalli ala sayyidina Muhammad. Sekejap sebelum tuan-tuan balik dekat luar sekejap kita buka kaunter wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah, tempat saya lah. Pusat pengajian ni kita buat pengajian daripada untuk semua peringkat umur, daripada peringkat yang paling kecil 7 tahun sampai warga emas. InsyaAllah pengajian kita buat setiap hari. Untuk warga emas ada waktu subuh, waktu duha, waktu lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib. Untuk pelajar yang muda-muda ni ada 2 peringkat pengajian, satu pratahfiz dan satu tahfiz penuh. InsyaAllah ini sekolah kita yang ketiga yang kita bangunkan insyaAllah. Kalau tuan-tuan berhajat untuk tumpang-tumpang pembangunan, kami masih memerlukan sekitar 400,000 lagi untuk kami selesaikan kepada kontraktor sebelum hujung tahun ni. Sebab bulan 1 tahun depan ini fully operation, kita nak fully operation dah lah, nak penuh dah. Sekarang ni kita guna sakat mana siap dulu. Masjid kita tu kita hanya mampu guna separuh belakang sebab depan tu tak siap lagi, duit tak cukup lagi. Rumah warga emas pun ada 16 biji, kita guna 8 dulu, yang 8 biji lagi ni nak kena siapkan dalam hujung tahun ni. Rumah untuk kelas dan asrama pelajar perempuan kita kena siapkan by end of the year, sebab bulan 1 duk cadang-cadang nak masuk pelajar perempuan tapi tak ada nak siap lagi. Yang tu pun lebih kurang 80,000 lagi perlu. Kalau tuan-tuan nak tumpang untuk bangunkan sama-sama madrasah, mudah-mudahan insyaAllah Allah bagi ganjaran yang pahala yang berlipat kali ganda. Allah murahkan rezeki tuan-tuan, Allah gandakan rezeki tuan-tuan, pendapatan tuan-tuan. Yang paling penting, dia akan jadi pahala yang berkekalan sampai ke hari kiamat insyaAllah. Nah, dekat luar lagi insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.